Apa itu larian? Larian ialah aktiviti fizikal yang melibatkan pergerakan kaki dengan cepat ke hadapan. Ia mudah dilakukan di mana-mana sahaja dan tidak memerlukan peralatan khas. Larian secara berkala dapat membantu mengekalkan kesihatan tubuh dan minda. Sejarah larian. Larian telah wujud sejak zaman dahulu sebagai salah satu cara manusia untuk memburu, berlumba dan menghubungi cabaran. Kini larian menjadi sukan yang popular di seluruh dunia dan disayangi semua peringkat umur. Jenis-jenis larian: lari jarak pendek, lari jarak sederhana, lari pantas, lari maraton. Setiap jenis larian mempunyai tujuan yang berbeza mengikut keupayaan dan matlamat individu. Pilih jenis larian yang sesuai dengan anda. Kebaikan untuk kesihatan fizikal: meningkatkan daya tahan. Larian membantu jantung berfungsi dengan baik dan meningkatkan stamina badan. Menguatkan otot. Larian secara berkala menguatkan otot kaki, peha dan bahagian badan yang lain. Kebaikan untuk kesihatan mental: mengurangkan stres. Larian dapat membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan dalam kehidupan seharian. Meningkatkan mood. Larian berlasu hormon bahagia yang membuat kita berasa lebih tenang dan bersemangat. Peralatan asas untuk larian: kasut lari, pakaian sukan, botol air. Peralatan yang sesuai dapat memberi keselesaan serta membantu meningkatkan prestasi dalam larian. Teknik larian yang betul. Teknik larian yang betul sangat penting untuk memastikan badan kekal selesa, tidak cepat letih dan mengurangkan risiko kecederaan semasa berlari. Postur badan perlu tegak dengan pandangan ke hadapan, bukan ke bawah. Bahu pula hendaklah dalam keadaan rileks dan tidak bertegang, manakala badan sedikit condong ke hadapan untuk membantu penggerakan yang lebih lancar. Selain itu, penggerakan tangan juga memainkan peranan penting dalam larian. Tangan perlu dibengkokkan sekitar 90 darjah dan diayun ke depan serta ke belakang secara seimbang, bukan melintas ke kiri dan kanan. Tapak kaki pula sebaliknya mendarat menggunakan bahagian tengah kaki dan tidak terlalu jauh di hadapan badan supaya langkah lebih stabil dan efektif. Regangan sebelum dan selepas larian. Sebelum larian, regangan memanaskan otot dan mengurangkan risiko kecederaan. Selepas larian, regangan membantu mengelakkan otot dari menjadi tegang dan memulihkan pemulihan. Kecederaan lazim semasa larian: sakit lutut, sakit otot, keseliu. Kecederaan boleh berlaku jika larian dilakukan tanpa persediaan yang betul. Rehat yang cukup dan teknik yang betul dapat mengurangkan risiko ini. Tips keselamatan untuk pelari: 1. Pilih tempat yang selamat. Pilih kawasan yang terang dan tidak sunyi untuk berlari. 2. Panaskan badan. Lakukan regangan sebelum berlari untuk elak kecederaan. 3. Bawa air minum. Pastikan badan kekal terhidrat semasa berlari. 4. Jangan stres badan. Jika rasa letih atau sakit, berhenti rehat, bernafas dan bertenang. Jadikan larian sebagai amalan harian. Larian secara berterusan dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan. Mulakan dengan langkah kecil dan selasikan dengan jadual anda. Kesihatan yang baik bermula dengan diri anda. Penutup. Kesimpulannya, teknik larian yang betul memainkan peranan penting dalam memastikan larian dilakukan dengan selesa, selamat dan berkesan. Penggunaan postur badan yang betul, penggerakan tangan yang seimbang serta langkah kaki yang sesuai untuk dapat membantu meningkatkan prestasi dan mengurangkan risiko kecederaan. Selain itu, teknik larian yang baik juga membolehkan seseorang berlari dengan lebih lancar tanpa cepat berasa letih. Oleh itu, setiap individu perlu mempelajari dan mengamalkan teknik larian
larian yang betul agar dapat menikmati manfaat aktiviti harian serta mengekalkan kesihatan tubuh badan.